So saya nak bawa tentang apa yang berlaku tuduhan semalam terhadap dakwaan mengatakan bahawa ada konspirasi untuk menggulingkan kerajaan. Ada konspirasi untuk menggulingkan kerajaan. Jadi saya pelik. Dia kata daripada seseorang yang mempunyai pengaruh. Semua kita menyangka orang, dan polis menjalankan siasatan perkara tersebut. So kita fikir orang tu Rafizi ke? Kan, orang itu Rafizi ke? Dia kata pelik juga kan. Adakah orang itu Rafizi? So kita tunggulah, tunggu. Tak lama lepas tu, I think lebih kurang dalam mungkin dalam sejam 2 jam lepas tu keluar kenyataan dia melibatkan seorang isteri menteri. Pada masa itu saya jangka, sebelum keluar benda itu saya jangka ni bukan Rafizi ni. Ini berkemungkinan, saya mula-mula saya terfikir Rafizi juga, tapi saya fikir I don't think Anwar Ibrahim will be that desperate. Tetapi akhirnya saya keluar, dia kata isteri, saya kata betul lah, iaitu Naimah. Namun begitu, saya ada baca laporan polis dia tau, yang dibuat oleh lelaki tersebut. Dia kata bahawa Naimah jemput dia orang untuk berbincang macam mana nak bebaskan dia daripada, lebih kurang ajis dia lah, lebih macam mana nak bebaskan dia daripada tekanan kerajaan ini kerana harta dia dan sebagainya, serangan kerajaan terhadap dia. Jadi Mamat ni yang terdapat dalam perbincangan tersebut telah membuat laporan polis. Tetapi kalau baca kat bawah, dia juga menulis sewaktu saya di London, dia punya laporan polis tu ada dalam Facebook saya. Dia kata sewaktu saya di London, saya juga membaca ada cubaan untuk menjatuhkan Azam Baki melalui media yang sama, media Bloomberg, dia kata. Dan saya risau bahawa ini perkara yang sama, iaitu untuk menggulingkan kerajaan. So dia betul-betul dekat bawah. Kalau kita baca laporan tu panjang, tapi dia betul-betul kat bawah tu sikit dia tambah kat situ. Dan saya terfikir, kenapa tiba-tiba cerita Naimah nak jatuhkan kerajaan ni, kenapa tiba-tiba? So saya nampak berkemungkinan this is a desperate measures oleh orang yang desperate. Ini desperate measures oleh orang yang desperate. Tuan-tuan ingat masa Rafizi, Anwar Ibrahim dedahkan 1MDB, apa kata UMNO pada waktu itu? Ini apa kata Zahid, Anwar Musa pada waktu itu kan? Ini usaha untuk menjatuhkan kerajaan, untuk menggulingkan kerajaan. Kerjasama dengan pihak keluar. Masa tu dia kerjasama dengan yang mendedahkan, antara lain yang mendedahkan adalah Wall Street Journal kan? Wall Street Journal, WSJ, antara yang mendedahkan. Jadi dia mainlah benda tu untuk menggulingkan kerajaan dan sebagainya. In hope, dalam harapan dia untuk membuatkan rakyat takut, buat rakyat takut. Lepas tu rakyat mula macam, kita ada kerajaan nak kena guling ni, kita kena buat sesuatu. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh 2-3 jam berita itu keluar, nobody cares. Kan? Nobody care. Tak ada siapa peduli, tuan-tuan. Tak ada panik, tak ada apa, it's just a news yang akhirnya didedahkan, itu adalah isteri isteri Daim Zainuddin. Jadi bila dia jadi isteri Daim Zainuddin, didedahkan terlalu awal oleh polis, dia jadi anti climax lah. Dia jadi tak climax dah. Jadi orang dah tahu, ini masalah. Maksudnya yang ni adalah isteri ni lah, isteri Daim lah, bukannya Rafizi. Sebab ada dah mula menjangkakan ini mungkin Rafizi ni, mungkin Rafizi yang akan kena tangkap ni. Saya dah tulis di Facebook, orang kata sebab isu ni kau kata Rafizi akan tangkap. Tak, bukan isu tu, isu AM. Tetapi dia orang lupa Menteri Ekonomi Menteri Ekonomi sekarang ni adalah Akmal Nasir. So Akmal Nasir kata AM tak ada masalah. Jadi macam mana polis atau SPRM nak ambil tindakan kalau sekiranya Menteri Ekonomi sendiri kata AM tak ada masalah, tuan-tuan? Okey, tak apa. So benda tu tak ada traction tau. Dia tak ada sambutan daripada rakyat. Rakyat tak rasa panik. Jadi bila rakyat tak rasa panik, dia tak berjaya mengalihkan pandangan. Dan kalau tuan-tuan ingat, benda itu berlaku 27 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Lebih kurang lah 26-27 macam tu, 26-27, iaitu malam itu sebelum podcast Rafizi Ramli. Kan, sebelum podcast Rafizi Ramli. Tapi tak apalah. So akhirnya pihak SPRM telah mendedahkan nama anak-anak dan gambar anak-anak Naimah. Katanya mereka dicari.
Jadi peguam mengatakan bahawa tidak wajar anak-anak daim disiarkan di Keratan Aba dan dikecam oleh peguam anak-anak daim. Peguam dua anak daim mengkritik SPRM telah kerana mengeluarkan kenyataan awam yang menggesa orang ramai memberikan butiran keberadaan mereka. Menyatakan ia melulu dan tidak wajar. Peguam Rajesh Nagarajan dan Shapatri Singh berkata SPRM memutuskan untuk berdedahkan nama, gambar dan alamat rumah anak guam mereka secara terbuka walaupun peguam sentiasa berkomunikasi dengan Suruhanjaya itu. So kalau dalam keadaan ini ada masalah terutama macam pendedahan dan sebagainya, ada dia rasa macam dia orang ni terkhilaf, dia orang boleh saman kerajaan tau. They can sue the government. Sebab kalau dia kata anak daim kata menurut SPRM nak kena dedah itu, kena dedah ini, atas tujuan apa? Sedangkan peguam dia sentiasa in communication. Contact ialah peguam dia. Dia bila dia dedah macam tu seolah dia orang ni list dalam wanted list tau. Dan SPRM kena mengeluarkan kenyataan bahawa mereka bukan berada di dalam senarai wanted. They are not on the wanted list. Jadi kalau bukan dalam wanted list, kenapa nak kena dedahkan? Kenapa nak kena siar muka mereka? Again, nak menunjukkan Azam Baki nak menunjukkan, tengok, sebenarnya itu saya kata, kalau tangkap Jerung, kenapa tak tangkap Tun Mahathir? Kenapa tak tangkap Azmin? Kenapa tak tangkap Ismail Sabri? Kenapa tak tangkap Zahid Hamidi? Saya tanya itu kan. Oh, nak menunjukkan lah, kami tangkap Jerung ni, kami tangkap Naimah, sebab Daim dah tak ada. Kalau Daim ada sekarang ni tuan-tuan, saya rasa walaupun dia di atas katil, dia akan dihumban ke sana kemari. Dia akan ditarik ke situ ke sinun, ke Siar, untuk menunjukkan kepada Malaysia, tengok kami telah tangkap Jerung. Tuan-tuan, caplos boleh lah kalau nak tipu wayang macam tu. Caplos boleh lah. Kami ni orang reformasi, kami ni reform, kami ni reformis yang sebenar, real reform. #real reform tuan-tuan. Kita real reformis. Kita ni reformis yang sebenar, bukan reformis main wayang-wayang. Kan, mana convenient dia tunjuk, mana kawan kita jangan tangkap, tapi Samsul Iskandar kita tangkap. Itu again nak tunjuk setelah bertahun kita duk cerita pasal Samsul Iskandar. Tuan-tuan, saya kena gantung dulu pasal isu Samsul Iskandar lah. Jangan tuan-tuan tak tahu. Saya kena gantung setahun sebab saya komen pasal isu Samsul Iskandar sewaktu PRN Melaka. Pasal isu yang berkaitan dengan perkara macam tu jugalah, tapi cerita lain lah kan. Setahun saya kena. And ini 2021, cerita ni berlaku tahun 2021. Bukan dendam kan, tapi nak bagi tahu dah lama kita cerita. Tapi sebab awak yang merasakan kami ni fitnah, kami ni tak betul, sekarang ni kita dah tunjukkan tuan-tuan, kau sendiri yang tangkap. Kamu sendiri yang tangkap. Kamu sendiri yang tangkap kan. So dalam keadaan sekarang ni, itulah membawa saya kepada cerita nak ialah saya itu semua tujuan untuk untuk mengelirukan lah, untuk kononnya dia boleh mengalihkan perhatian rakyat. Perhatian rakyat ni tidak teralih kerana sekarang ni bukan zaman dahulu. Apa taktik? Ini taktik Mahathir sebenarnya tuan-tuan. Ni nak cerita ni saya nak cerita. Tuan-tuan share, baru 7 orang share ni. Kalau share ni saya nak cerita taktik Mahathir ni. Taktik Mahathir dulu, dia buat taktik dipanggil fear mongering. Di dalam propaganda, kita kena create satu fear mongering dengan mewujudkan red herring tu. Okey, atau smoke screen ni, okey, benda ni berlaku kat sini tapi dia kecohkan kat sini. So Naimah anak dia kena tangkap, benda-benda macam tu kan. So kononnya nak smoke screen kan. Jadi rakyat akan tertumpu kepada ni lah. Mahathir dulu buat benda yang sama. Memali, Al-Maunah, Arkam, benda yang sama, cerita yang sama. Kalau saya ulang balik, semuanya ada sebab. Arkam tu bukan baru semalam baru ada kat situ. Dia dah lama ada. Kenapa tiba-tiba Arkam kena serbu pada tahun 1990-an? Kenapa Al-Maunah timbul pada awal 2000? Kenapa isu isu Memali masa itu timbul? Dia ada setiap satu tu, dia ada political motive behind it. And yet Anwar Ibrahim tak tangkap pun. Mahathir. Dan masa Memali tu Anwar Ibrahim ada sebahagian daripada kabinet pun. Kan? So dia nak bawa benda tu, dia nak main dengan isu ni sekarang ni. Dekat apa? Dengan Naimah ni.
Kan, oh ini ada ejen asing berkaitan dengan ejen asing. Itu pertama. Yang kedua, lepas ni kalau dia buat sesuatu dengan Bloomberg, justifikasi dia mudah je. Ini adalah agenda asing untuk menjatuhkan kerajaan. Faham So dia akan guna taktik tu nanti. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. So sekarang ni so far gagal lah kan. Tapi kalau dah terdesak sangat, tak mustahil perkara itu berlaku.